Finally, dapat juga saya rasa salji di Tehran. Awal pagi lagi, mak mertua kejut salji turun katanya. Walaupun turun sekejap je, dah cukup untuk buat semua orang happy. So, apa aktiviti kita orang hari ni? Jom tengok. Pagi ni, kita orang nak pergi brisk walk dekat bandar. Cuaca hari ni agak gloomy, basah sebab hujan campur salji dan juga berkabus. Kita orang pergi ke Park Melad. Ni entrance taman tu dari Jalan Valiaz. Melad Park ni antara park yang terbesar dan cantik di Tehran. Orang ke sini untuk rekreasi, brisk walk dan juga piknik. Tapi sebab hari ni hujan, so tak adalah ramai sangat orang. Yang banyak kucing. Ada orang tu tengah bagi makan kucing liar dekat sini. Tengok tu gemuk-gemuk badan kucing liar ni. Kebanyakannya duduk dekat taman dan dekat depan restoran-restoran. So ramailah orang kesian dan sedekahkan makanan kat dia orang. Itulah jadi gemuk agaknya. Kat taman ni juga ada mini zoo. So kat depan ni ada itik, ada rusa. Kat bahagian belakang sana ada lagi haiwan-haiwan lain tapi saya tak pergi. Dan tiba-tiba masa kita orang kat sini salji turun. Saya rasa salji ni adalah satu anugerah yang bila turun akan buat semua orang happy. Tak kira lah dah banyak mana pun kita experience salji, tetap kita akan excited bila dia turun pertama kalinya. So selepas dalam 1 jam berjalan dekat taman ni, kita orang menuju ke shopping mall untuk makan tengah hari. Kali ni saya bawa korang pergi lagi satu shopping mall bernama Palladium. Kita orang makan dekat food court sebab kat sini ada makanan Asia. Saya beli ramen. Husband dan bapa dia tak pernah jemu makan kebab, so dia orang makan kebab. Saya dengan mak mertua makan makanan Asia. Ni pertama kali saya makan ramen dekat kedai ni. Boleh tahan, sedap juga, harganya dalam RM20. Selepas tu kita orang pergi menuju ke lagi satu shopping mall. Ini pertama kali saya pergi ke sini, nama dia Hadish Mall. Boleh tahan shopping mall ni, saya suka. Saya sempat beli beberapa helai baju. Ni antara brand lokal yang saya selalu beli kalau balik Iran. Lepas tu apa lagi kita orang buat? Oh, kita orang pergi ke coffee shop. Ni dah macam aktiviti harian selama saya ada dekat sini, mesti pergi minum kopi. And lastly, sebelum balik saya beli satu dessert ni. Nama dia Nun Khamei ataupun cream puff. Tengok betapa besarnya cream puff ni. Dan of course sangat-sangat sedap. Harga dia satu dalam RM5. Panjang sikit vlog kali ni. Ini adalah vlog terakhir untuk trip ke Iran kali ni. Thank you yang dah tengok video ni. Until the next video, take care everyone.